Okay, so hello guys, welcome back kepada channel YouTube aku. Dah lama gila tak update. Aku cuba untuk buat konten sekarang, sebab kita ada projek. Bukan projek apa sebenarnya, sebab okay, aku bagi tahu korang update lah untuk tahun ni. Sebab dah berbeza sikit aku punya plan. Kita akan hidupkan balik kancil. Kancil bukan mati, dia hidup cuma sekarang dia tak rupa macam kereta untuk event. And juga sebiji lagi, kenari. So siapa yang follow aku dekat social media, dekat IG, TikTok, tahu aku dah start nak buat untuk kenari. So jom tunjuk korang apa update yang ada kat kenari ni. Okay, ni kenari aku. Kenari standard pekak, Aerospeed. So kenari ni kita akan buat dia konsep yang macam yang aku suka. Ya, buat lagu pula. Kenari ni aku akan buat konsep yang aku suka. Maksudnya aku cakap aku suka tu, dia tak adalah sekarang dia Aerosport standard. Maksudnya aku cakap aku suka tu, tak adalah aku nak cakap dia jatuh dalam subkategori yang semua orang tahu lah. Macam buat stance ke, buat track ke apa ke. Ini aku buat mengikut aku rasa sedap hati aku memandang. Aku tengok ke kenari aku dah barai ni sebenarnya. Ni tadi buka bumper. Okay, bila pasang balik, datang ni tak nak masuk sial. Aku tak tahulah, aku kena buka balik lagi sekali lah. Ini kena ikat betul. Exhaust dia sekarang dah jatuh. Yang belakang dia jatuh. Exhaust ganti dah ada. Sport rim pun aku tukar. Aku tengah cari sport rim ni. Tunggu dia masuk lagi So exhaust dah ada. Ni adalah exhaust lama kancil kita. Bising enggak kita tak ada bising mana pun. Aku rasa dia okey lagi kot. Okay, exhaust, sport rim, interior mungkin. Interior ada kita tukar barang sikit. Meter dah ada. So steering pun kita dah ada. Untuk kenari ni, ni adalah Momo Veloz. Yang ni aku beli murah je, 100 setengah yang tu aku beli. Jom kita tengok tempat cerah sikit. Okay, so Momo Veloz ni aku beli. Condition kalau aku tengok dekat bahagian leather lama ni dah mati lah. Dah jadi crispy lah pun nampak tu. Crispy lah guys. So yang ni dia balut bodoh keliling dia. Ni paste nya, gam tak ada ni, balut jahit je ni. So aku kan buat balik lah. Buat balik, minta kedai buat ni balik. Ataupun aku buat sendiri DIY, tengok macam mana. Tapi sekadar steering tegak, okey. So tu steering untuk interior. Okey, macam interior standard lah. Kita akan masuk meter adik-beradik tu kan. Untuk kenari, itu saja. Lain-lain semua lebih kepada wear and tear lah. Macam adjustable aku pun dah kong. Bukan kong lah sebenarnya. Adjustable tu bukan kong. Adjustable tu belakang ni kena buat tukar bushing tu kot. So untuk kancil, itu kuda tercabut lah. Sebab kereta ni flooded dengan minyak dalam spark plug. So aku nak tukar spark plug, tapi aku nak kena pergi buat kerja je, buat konten. Aku tak buat lagi lah. Okay, so ini dia kancil. Dah buka ada punya ni semua. Kau dah buka. Aku nak kena buka rocker cover tu sebenarnya, sebab plug seal dia dah rosak. So minyak hitam sekarang masuk dekat dalam spark plug. Ni aku nak cuci dulu sikit. Aku nak pergi kedai je, beli brake cleaner, cuci spark plug, cuci coil. Lepas tu kita start hidup balik. Okey, maksudnya aku punya spark plug dengan aku punya coil okey. Then aku tak payah belilah yang baru. Aku just buka balik. Aku buka rocker cover tu, tukar seal and jalan. So lupa nak tunjuk. Kereta Swift ni malah aku nak fikir lah. Tapi memang akan dibuat pun. So ni lupa kancil sekarang. Fender dah buka stiker, body dah buka stiker,
Kota tu abaikan. So ini update yang terbaru pun kita nak buat balik, nak bagi dia hidup, nak jalan lah, bagi dia running macam normal lah. Yang kita hantar cat lah. Tahun ni kita cat warna baru. Kenari pun akan cat, Swift pun akan cat. Sebab Swift ni kalau siapa nak beli for sale seadanya aku minta jackpot lah, tapi tunggu aku cat dulu lah. So okay, itu update untuk hari ni, untuk episod kali ni. Aku akan cuba buat update baru untuk episod-episod akan datang. So setakat ni itu je lah dulu. Stay tune guys. InsyaAllah aku banyak upload konten pendek-pendek. Full length YouTube punya ni jarang sikit nak buat sebab busy. Aku jaga 109 punya YouTube sekarang, TikTok, IG belum ni. IG aku suruh ni upload sendiri je dengan konten untuk Evolution Empire kena cat. So sekarang aku nak pergi sana, saya tekan konten kat sana. Let's go. Oh yeah, see you guys next time. Ciao.